Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel, One MRQ Project. Before we roll this video, don't forget to subscribe, share and like. Let's get on with this video. So, ke manakah tujuan aku pada malam ni? Sebenarnya aku ada tempah kuih tau dengan kontak aku lah. Satu kontak aku ni, aku tempah kuih, dia boleh siap dia ataupun pick up, and aku decide untuk pick up sebab aku risau time dia COD tu aku tak ada dekat rumah. So bila dah deal kuih aku pun dia dah masak, dah bakar, and tiba lah masanya untuk aku pergi ambil. Itu pasalnya aku kuat malam ni. Kalau ikutkan aku ni pun macam tak larat sangat sebab baru balik kan, baru balik daripada Kota Baru. Saplah jadi kena. Aduh, motor aku dah banyak problem lah. Lampu belakang tak nyala ni, lampu brake aku ni. Aku mengharapkan bunyi daripada engine braking tau. Sial lah. Aku pun, yelah, motor lama kan. Tapi nak buat macam mana? Ini je yang aku ada. Kita pakai je lah dulu ya. Sambil-sambil tu kita kumpul modal buat beli motor baru. Quite jam juga lah malam ni. Biasanya relax, mungkin sebab sekarang baru pukul 9 kalau tak silap. Pukul 9 nak ke 9.30 ni. Biasa orang sini ni dia aktif sikit, nak keluar beli makan, lepak, beli barang lah apa dah. So inilah keadaan tempat aku bila waktu malam. Tak ada lah meriah sangat, tak aku boleh buat rasa-rasa ni. Dan aku malah nak menunggu ni traffic light ni, lama tu. Kadang lama, kadang dia macam tak function tu, bangang tu. Aku tak faham lah dia punya traffic light ni. Untuk mic ni aku beli asing tau dengan kamera aku ni. Dan mic ni aku pasang dekat phone aku record pakai voice recorder sebab untuk aku punya kamera aku belum beli lagi dia punya apa, mic, bukan mic ni, mic apa, mic orang kata yang mic jack tu yang cucuk dekat charger dia tu, mic extension lah. Bukan main payah nak turn on signal motor aku ni. Soketnya apa, dia punya switch dah rosak dah. So aku tak boleh nak buat apa. Bukan tak boleh nak buat apa, boleh je aku kena tukar dia punya switch. Cuma model belum ada. Jadi aku naik je lah walaupun rosak. Dan insyaAllah dengan tawakal sekali.
Allah Akbar. Okey, kuih pun aku dah dapat. Jomlah kita gerak. Oh dah, termasuk GN lah sial. Bangkit. Aku pun aku rasa nak kena tukar clutch ni. Yalah, mana taknya dah lama aku dah merata aku pergi. VC pun aku dah tak belum buat lagi. VC, lepas tu aku nak kena tukar clutch plate dengan iron plate lah. And then aku nak kena tukar dia punya lever, brake lever dengan clutch lever dia. Memang kena tukar. Sebab aku punya clutch lever ni problem tau. Even aku dah tukar apa, clutch punya clutch cable baru je tukar, tapi dia rasa macam pendek balik tau. Rasa macam still pendek. Tak memang, aku kata tak tegang lah. Dia punya free pun banyak. So sebelum ni aku expect dekat kabel clutch lah. Tapi bila tengok tapak dia balik apa semua, and aku decide nak kena tukar dia punya clutch lever lah. Sebab clutch lever aku dah memang problem. Lagipun ni bukan yang ada brand punya, ini yang Cikai je. Kalau tak silap aku, kalau brand Cikai dia orang panggil CMC aku lupa lah. Memang brand Cikai. Sebelum ni pun aku ada pakai dia punya tongkat, patah tongkat dia tu. Sebab berkarat lah kot. Berkarat apa semua lah, dia patah lah. So nampak tak boleh, aku nak kena berhenti makan ke? Aku rasa bersepai lagi ni kuih ni. Aduh, tak jadi rupa kuih je lagi. Dia jadi rupa apa tak tahu lah aku. Mungkin tak jadi kuih Japanese cream puff lah. Dia jadi kuih sepadak guling. Bang. So macam mana sebenarnya aku buat video malam ni bukan apa, boleh dikatakan ni macam test preview punya video lah sebelum aku go through on aku punya YouTube kan. Lagipun before this aku dah pernah buat pakai kamera Akaso. Sebelum ni aku pakai apa, kamera Akaso Brave 4 Pro. And then aku try buat, tapi dia tak sampai aku punya requirement lah. Macam like aku tak suka sangat dia punya wide angle tu, terlampau kecil lah. Itu aku jadi macam aku tak apalah, aku dulu lah YouTube aku ni kan, niat untuk aku buat YouTube ni, aku hold dulu lah. Dan dia alhamdulillah tahun ni aku dapat buat YouTube channel. Sebab aku dapat kamera Insta360 Pro dan aku kuat suka. Walaupun dekat dia punya, aku tengok dia video apa, YouTuber yang lain buat perbezaan antara GoPro S Pro yang aku punya ni, bukan S Pro tu kan, S Pro yang aku punya ni dengan DJI. Yes, DJI memang ada wide angle yang lebih, tapi harga dia pun minta lebih lah. Tapi untuk S Pro ni, even dia kurang beberapa degree je dia, untuk dia punya wide. Tapi aku okey sebab dia punya color grading dia untuk yang bukan yang lock punya video, dia dah termasuk sekali. Dan kau tak perlu ni, kau just cut je. Untuk dia punya color dynamic range dia, even dia punya
apa, capture shot, capture video, audio capture. Aku quite suka. And then aku decide this time I need to start my YouTube channel again lah. Sebab before this aku pernah buat, tapi aku tak pakai kamera. Aku tak pakai kamera yang action cam atau kamera DSLR ke apa. Aku buat pakai kamera ni. Phone aku ni yang depan kau ni. Kamera yang depan kau tu. Inilah kamera yang aku guna. Kamera daripada Samsung A73 5G. Untuk dia punya dynamic range dia, aku suka like. Cuma untuk buat, aku lupa nak ketatkan. Sial, kalau tak pecah terburai. Astaghfirullahalazim. Aku dah lah ada satu ni earphone, dua termasuk yang aku tengah record voice ni. Tapi itulah, untuk phone yang aku tengah record audio ni, dia phone lama kan, so kurang lah daripada segi features. Phone baru ada, dia tak ada. So aku agak kurang kat situ lah. And aku decide malam ni, bukan malam ni lah, aku decide aku tak nak balik lagi. Sebab aku macam like, wey, aku kadang jarang tau boleh sembang dengan kamera, sembang seorang-seorang macam ni. Sebab aku ni kadang-kadang terfikir, kalau dia cakap kalau kau sembang seorang-seorang ni, mesti orang fikir kau gila kan. So ya, kalau aku boleh cakap ni, aku kena teruskan lah. Macam kalau what the fuck kan, kau dah boleh bercakap tapi video short gini kan, jadi balik nak kena cut apa semua. Tak best lah. At least untuk video preview ni dapat 10 minit pun dah okey lah. Bila cut apa semua, masuk aku punya intro apa semua, dah edit apa semua, masuk main ke kan, masuk main punya video, dapat 10 minit okey lah. Tapi ni kalau kau dapat 5 minit je, wey, what the fuck kan. Jadi macam, oi, video kau dah nice, kau dah boleh sembang dalam handmade apa semua, tapi videonya short. Oi, dia macam wah, tak best lah macam ni. Macam tu je lah, nothing more than that lah. Sebab aku boleh je, sebab ni kamera aku, bukan kamera pinjam ke apa kan. Tapi aku punya kuih dia ni dah macam terburai lah tau. Aku nak kena berhenti lah, berhenti kedai makan ke apa kan, order minum, kita makan. Bawa slow-slow je. Ni pun aku rasa dah terburai dah punya kuih. Aku malah nak bawa laju lah malam-malam ni. Lagi pun motor aku ni tu tak best. Macam aku cakap lah, aku VC pun tak buat lagi. Clutch plate tu rasa macam ada slip. Level clutch pun penghubung hayang, dah buat aku punya kabel clutch pendek kan. Lepas tu aku punya switch signal ni rosak. Sakit hati sebenarnya bila motor lama ni. Tapi ni motor first aku macam nak jual, tapi sayang lah, kau dah habis banyak dekat motor ni. Lepas tu kau nak jual pun dia no value lah sekarang. Dia tak ada value, second value dia pun tak banyak, tak tinggi. Lagi pun aku punya motor ni ada part yang custom. Contoh macam ekor ni aku dah potong lah, tapi bukan potong macam orang lain punya potong. Ni aku potong terus, tak ada plate ni. Plate ni aku tampal kat bawah, dekat inner bawah tu aku tampal kat situ nombor plate aku. So dia macam orang lain lah.
So aku decide nak pakai kat sini lah. Lepak kat sini lah. Lama tak lepak sini. Ni taman perumahan aku yang lama punya. Aku pun dah lama tak lepak kat sini.